Okey geng, kita nak buat video macam ni. Macam ni video dia. Okey, ini pokok pokok paku pakis Real 3D. Okey, cara buat dia macam ni. Kita gunakan Cinema 4D. Okey, kita bagi Cinema 4D. Cinema 4D lah, kita boleh download Cinema 4D. Kita boleh pergi dekat Maxon, kita download Cinema 4D Maxon. Dekat Maxon kita boleh ada produk. Okey, ada produk dia. Kau pergi kat produk dia ni Maxon, kau download. Boleh try dulu untuk 1 bulan download Maxon app, ataupun terus beli. Ataupun kau beli kat Shopee. Kau beli kat Shopee, tekan, kau type Cinema 4D. Okey, ni Cinema 4D yang crack body punya, yang local punya. Harga dia RM4, RM3.9, RM5.9. Okey, ni yang crack body punya. Ini original. Kalau kita tengok harga dia $25. Redshift Cinema 4D $71, €71. Okey, harga dia. Okey, bila dah beli, dah install, jadilah Cinema 4D macam ni. So kita nak buat pokok dia macam ni. Okey, so kita gunakan Octane Render. Ni Octane, kita download Octane. Kita pergi ke browser Google, kita type Octane Render. Okey, ni Octane Render ni kita dah register, kita dah bayar, kita download. Okey, download Octane Render. Bila dah download, ni kalau kita dah download untuk Cinema 4D untuk ni untuk R25. Okey, dia ada R25, R24, R33. Kalau aku pakai R90, R19. So bila dah install tahu tak? Kalau tak tahu, komen lah kat bawah tu. Kita buat pokok dia 3D. Okey, pokok dia macam saya tunjuk tadi. Ni faham tak? Macam ni pokok dia. Ni 3D, bukan pokok betul tau. 3D. Kalau kita tengok cerita Avatar tu, dia ada. Avatar. Okey, tengok dia dalam air. Ada pokok-pokok dia kan, macam. And after your death, macam 3D. This is. Okey, cara nak buat dia macam ni. Okey, ni pokok dia 3D, pokok paku pakis. Okey, pokok ni pokok. Ni pokok dia. So kita nak download dia, nak install dia. Kita buat new project. Okey, so kita pergi kat Octane ni, kita download. Okey, kita masuk, drag sini. Ni ada banyak ni kan. Kalau ni undock, lepas tu kau tekan ni, drag tepi ni je. Dah. Okey, kita nak buat dia punya background. Okey, kalau kita pergi dekat Octane ni, kau kena download. Ni yang tadi ni, Octane render, octane.com. Okey,
Bila kau dah register, ni nama aku nampak ni, Rizal Muhammad Harun, kau boleh download. Harga dia, okey, aku tunjuk harga dia. Mana harga dia? Shop, kita pergi kat shop. Okey, kalau untuk monthly, okey, bilet yearly. Okey, kalau kita pakai setahun, kita pakai monthly 23.95 sen euro. Kita subscribe. Kau pakai apa? Blender. Kalau Blender pakai Blender. Kalau Cinema 4D pakai Cinema 4D. Ni Cinema 4D. Okey. Harga dia tadi continue. Okey, bila dah accept. Ni nama, company, address, zip, town, city, state. Okey, nombor telefon semua. Kau continue. Lepas tu bayar Google Pay. Okey. Apabila dah bayar, okey, kau bayar ni. Kalau kita tengok harga dia dah ni aku dah beli kan, aku beli kan dah 2 kali aku beli. So aku dah beli, aku tunjuk cara dia. Kita tengok harga berapa, 23 euro untuk 95 sen. Kita pergi dekat Money Exchange. Money Exchange. CNGE. Okey, harga dia 23.95 sen. Okey, euro to Malaysia. Kita type E, euro to Malaysia. Malaysia. Okey, kita convert. Berapa harga dia? Harga dia RM114 untuk sebulan bukan lifetime, bukan untuk semua hidup, bukan untuk setahun, untuk sebulan saja. Sebab kita pilih tadi untuk monthly. Okey, kalau kita pilih tadi untuk bulanan. So kalau kita dah beli, kita install. Okey, bila dah install dekat Octane, cara nak install dia, kita pergi dekat Cinema 4D yang kita install tadi. File aku Maxon. Okey, Cinema 4D i90. Kita pergi kat plugin, kita install. Ni yang kita jadi. Nampak dia ada R15, R16, R untuk 2024, 23. Aku punya R90. Okey, R90 ada sebab aku pakai R90. Kalau kau pakai R13, dia tak boleh masuk. R13 tak boleh. So dah install, kita boleh pakai Octane Render. Kan? Faham? Kita dah beli tadi. So kita nak buat objek 3D. Okey, kita pergi kat okey, kita buat objek 3D. Okey, kita perlukan background, ESR nama dia. The image not, no. So ni gambar dia. ESR ni background ESR. Dia ada boleh keluar cahaya tau. Okey, sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak dapat file ni. Kita download dekat YouTube. Okey, browser dia ada dekat YouTube. Nama dia HDRI free download. Okey, ini web dia. Dia ada dekat YouTube. HDRI free download. Tekan ni. Ni. Kita tekan link dia. Okey, ni HDRI dia. Okey. Kan? Ada harga dia. Okey, kita ambil yang percuma, dia ada yang free.
Jadi kita pergi dekat, So if you would like to download over 300 SDRI untuk 3D model, untuk 3D lah 3D. So footage ski, apabila kau dah download, dia ada yang bayar, ada yang percuma. Bila dah download, download. Kau tahu pakai komputer kan? Ni download dia, ESR. Ini background 3D untuk buat 3D. Dia ada bukit laut, bilik banyak, batu kerak, macam-macam nama ada, pemandangan ada. Kalau kita pilih untuk urban. Ni depan rumah, halaman rumah. Kalau kita pergi interior. Ni interior, batu pecah, dalam bilik, dalam office. Kita buat 3D. Kita buat dekat gambar belakang. Ini background je. Nanti kita buat objek dia, objek 3D tu. Nak buat orang ke, nak buat meja ke, nak buat kereta ke, nak tengok transformer bergaduh ke, dalam ni. Buat patung gerak-gerak ke, 3D. Nak buat video dekat YouTube ke, nak buat iklan ke, macam tu. So ni lah gambar dia, ESR. So kita tekan ni, kita color title, kita tekan kepada linear. Nampak dia agak terang sikit. Kalau kita pergi dekat embed, dia gelap sikit. Aku ajar kau ESR. Bila ini rotate X. Kita boleh rotate. Nampak? Ini nampak lain ni. Ini composition dekat Cinema 4D tadi. Nampak? Kalau kita tukar kepada kalau kita buat YouTube short kan, kita tukar 600, tinggi dia kita tukar 1000. 1, 2, 3, 4. Ni height, ni width. Kita pangkar. Nampak? Dia jadi sini, tinggi. Nampak? Tinggi Nampak dia jadi sini. Kalau kita pakai 1280, tukar pada 720. So yang set, kalau kita nak render, kita tukar kepada Octane Render. Octane Render ni dia bagi gambar tu macam real 3D. 3D model, bagi nampak real lah, nampak betul, nampak macam betul. Ni Octane Render. Dia ada kamera, dia ada light, dia ada Octane Scatter, dia ada Octane Fog volume, dia ada width volume. Kalau kita nak buat asap ke, nak buat api ke, kalau kita nak buat cahaya ke, kita ada semua setting. Supaya environment dia macam alam semula jadi yang betul. Macam Tuhan cipta lah. Dia ada material, dia ada banyak ni. Dia ada objek semua, material. Untuk basic kita belajar, kita gunakan Octane Render. Octane ni dia nak render engine saja. Kalau kita pakai render Cinema 4D standard, kalau kita pakai standard render, dia tak nampak 3D, dia nampak macam plastik. Untuk nampak macam real 3D, macam kita pakai macam ni lah gambar dia. Macam ni. Dia nampak real 3D. Kita nak buat video ni 3D. So kita pakailah Cinema 4D. Kita install Octane Render.
kita pergi kat merge. Okay, 3 brands height ABX. Okay, ini ada kayu ni. Kita masuk sini. Tekan ni, drag je. Okay. Kita nak render, kita tekan ni. Yang ada macam prewel batu tu. Okay. Ini 3D dia tadi. Okey, benda ni nama dia 3D, polygon kan. Polygon yang dah reka siap. Okey, kadang-kadang kita kena pakai buat sendiri. Kita kena pakai ni, kita buat sendiri. Lambat. So aku pun tak tahu buat tu. So ni 3D. 3D ni kita ambil dekat nama dia Qcell. Kita pergi dekat browser dia Qcell. Nampak. Dia ada orange, dia ada buah. Okey, dia ada buah mango. Banyak ada 3D. Okey. Kalau kita nak buat game ke, nak buat game, SDRI pun dia ada. Dia ada askar dia, dia ada raksasa dia. Kalau kita nak buat cerita, movie. Kalau kita buat filem, kita buat ni, ada buaya. Macam-macam ada. All product ada. All product. Okey. Kalau kita pergi Qcell, nampak. Ini lah texture tadi. Free download. Free Ini texture ni, batu ada, kain ada, kulit ada, ranting-ranting ada, pokok ada, macam-macam ada. Ada lebih kurang 50,000, ada 15,000, 18,000. Collection dia. Kita pergi kat Qcell, qcell.com. Okey, kalau kita nak buat jalan raya, dalam hutan, dekat dapur, dekat village, ni tulang-tulang, kita download, install lah. Nampak school, kita tekan, kita download. Ni ada yang bayar. Okey, harga dia RM9 1 sen. So dia ada yang free. Kita cari free. Lepas kita dah download, dia jadi macam ni, raw file. Download kan, tahu kan, raw file. Ni 3 brands yang kita download tadi. Kita right click, window, kita extract file. Kita pergi dekat new folder, nama dia 3 brand. Okey, dia dah install. Ni lah barang dia tadi. Okey, ni kulit kayu tadi. Dia ada normal, dia ada roundness, dia ada specular, dia ada brands, gloss, cavity, bump. Benda ni, semua ni yang jadikan pokok tu nampak betul. Okey. Kalau Mak Saleh panggil tu real 3D. Kalau nampak betul lah, pokok tu nampak betul. Okey. Inilah benda dia tadi. Kita kod ni dia ada XYZ. Kalau Z dia ke depan, kalau Y dia ke atas, ke bawah, ke atas. Kalau P, kiri kanan. Okey, senang je. Okey, sekarang pokok ni dia warna putih. Okey, nampak? Nampak? Okey, sekarang ni kita nak buat dia punya kulit. Okey, kita pakai kita create shader, octane material. Tekan octane material, tekan 2 kali. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, benda ni kita tukar kepada glossy. Okey, diffuse. 3 button ni mana kita install tadi. Kita besarkan file. Kita first base color. Okey, base color, open, no. Okey, lepas tu kita pergi normal. Ni normal. Kita open, no.
Kalau bump, kita pergi bump. Pergi specular. Ni specular. Open. No. Kita tukar roughness. Ni roughness. Okay. Open. No. Kita bump normal dah. Okay. Replacement. Okay. Dia akan jadi macam ni. Okay. Ni Octane Node Editor nama dia. Okay. Supaya gambar tu lebih detail. Okay. Nampak macam pokok betul. Okay. Kita pergi replacement. Kita nak buat dia punya kulit. Okay. Dia punya texture dia. Okay. Kita tekan 3 button ni. Kita nak ambil file tu. Kalau kita nak ambil, tekan 3 button tu. Okay. Nama dia normal, specular, mana replacement. Brand replacement. Dia tak ada replacement dah. Bump, cavity, roughness. Tak apa, kita ambil gloss. Glow boleh lah. Okay. Add replacement. Kita tekan ni. Ni texture masuk. Okay. Kulit dah je sini. Kalau diffuse ni diffuse. Okay. Kalau specular ni specular. Tepi ni kalau kita nak detailkan lagi. Saya tak berapa pandai. So dah siap kulit dia. Okay. Ni diffuse, specular. Benda ni lah tadi. Yang ni. Ni lah benda dia. Nampak? Okey, nampak? Kalau kita rotate, nampak dia ada keluar cahaya. Kalau kita pergi dekat setting dia, kita pergi dekat pose, kita pakai enable, dia ada keluar macam ni. Okey. Okay, nak pakai boleh, tak nak pakai tak apa. Okey. Faham? Okey, kalau kita tekan ni embed, kita tukar kepada linear, dia akan jadi macam ni. Ini kita rotate lah. Nampak? Kita rotate je. Mana nak pergi? Kita rotate. Katakan pokok dia kat sini. Right. Pokok dia dekat sini. Okay. Ini lah 3D dia tadi. Kita dah install. Kita dah buat kulit. Kita dah apa semua. So kita nak guna dia punya plane. Plane ni kita nak buat shadow. Plane. Kita masuk. Okey. Kita ambil biru ni, kita tolak je. Okey. Right. Okey. Nampak? Okey. Ini plane. Padam, on. Okey. Kalau kita standard, kita tukar kepada Octane Render. Okey. Video 1.720. Okey. Okey. Sekarang ni okey Sekarang ni kita nak buat dia punya bayang-bayang. Okey, ni ada cahaya. Mesti ada shadow. Okey. Kita beri shadow, Octane shadow material. Kita drag masuk. Okey. Nampak dia ada shadow. Nampak Padam tak ada. Okey, shadow dah ada. Nampak dia macam betul kan? Okey. Okey, kayu tu ada kat situ. Okey. Kalau kita nampak tak?
Okay, faham So kalau kita nak buat dia punya pokok, kita pergi kat file merge. Kita pergi kat merge file, kita install pokok Lady Fern. Okay, dia ada load 0. Kita open. Mana pokok dia? Kita tarik sini, kita bawa ni atas. Kita bawa ni atas, kita letak sini. Pokok dia sangat besar, kita kecilkan, kecil sikit. Copy, kita turunkan scale dia 0.51. Okay, paste. Okay. Sekarang ni pokok dia warna putih kan? Nampak tak? Pokok dia warna putih. Okay, 3D ni kita pergi dekat Quixel tadi lah. Kalau kita type plant, PLANTS, plant. 3D plant. Dia ada pokok paku pakis, pokok kangkung, macam-macam pokok ada. Pokok ni, kalau kau nak pokok ni, kau download. Tekan je download, tekan go to fab, install. Kalau kena bayar, kalau free. Ni kena bayar, dia ada yang free. Kau pergi kat sini, type free collection, free. Ni free. Nampak? Dah ada rumput free, batu free. Kita tekan get to fab. Okay, download Okay, download dia, kita gunakan FBX. Okay, ini untuk GTF. Kalau kita pakai FBX boleh. Okay, dia ada high quality, medium quality, low quality. Kalau high quality, tekan download. Kau nak medium quality, tekan download. Kau nak low quality, tekan download. Okay, untuk low quality, tekan lah. Tekan download. Okay, apabila dah download, kau pergi kat file, merge file, tekan file, tekan merge file. Okay, so dah masuk sini. So kita nak buat kulit dia. Ini dia punya texture. Kau pergi dekat material, convert material. Okay, tekan je sini. What happened? Salah. Okay, ni apa, kita pakai kita buat shader baru lah. Obtain material. Tekan 2 button. Diffuse ni tukar kepada glossy. Diffuse 3 button. Kat mana aku download tadi? Aku download pokok paku pakis tu kat sini. Ni lah barang dia. Okay, ini untuk diffuse. Lepas tu kita tukar kepada normal. Normal. Tekan biru tu, open, no. Okay, specular. Mana specular? Tekan. Dia ada roughness, merah, open, no. Dia ada bump. Mana bump? Ni base color, BUMP, raw display. Okay, ni bump, BUMP GPG, Lady Fern, open. Okay, semua dah download. Dia ada di placement, no editor. Tekan no editor untuk kita masukkan di placement. Okay, ni kepala dia tadi yang kita masuk tadi tu kan. Tekan tu, kita nak pakai di placement, add di placement. Kita nak buat kulit dia, kita baca di placement. Tekan open, no. So tekan add, ekor dia, tolak lah texture. Okay, dah siap kan. Dia jadi macam ni kan. Drag masuk je, drag kat sini. Dia jadi warna hijau. Okay, faham?
So pokok ni dia ke atas sikit, dia ke bawah kan. Nampak ni 3D tadi. So ni pokok dia tadi, tolak sini. Okey, tapi gambar dia kaku kan. 3D, pokok 3D ni kaku gambar dia. Kita nak pakai efek. Okey, katakan angin bertiup, dia akan bergoyang. Okey, bergoyang macam ni. Dia akan goyang macam ni. Okey, angin tiup. Kau kata buat cerita seram kan, cerita suspense ke. Pokok macam ni. Okey, so kita, ini Cinema 4D, dia ada plugin. Nama plugin dia MoGraph. Kita tukar effector, kita pakai tekan effector, kita pakai random. Okey, random ni kita drag kat pokok ni. Ni pokok dia tadi, dia kata ada tanda ni, mark dia. So tekan random, effector random, tukar kepada turbulent. Parameter kita off position, kita pakai rotation. Rotation dia 15, yang ni 15, yang ni 15. Okey, deformer off, kita tu pakai object. Nampak dia bergoyang tak? Nampak dia bergoyang. Okey, inilah 3D. Okey, okey, sekarang ni gambar dia tak berapa kan, dia mati kan, conversion dia mati. So kita pakai kamera, pergi object, kita pakai octane camera, tekan ini bagi on camera. So kita octane camera, kita tekan mouse, right click, kita pergi pakai vibrate, kita on. Nampak dia bergoyang. So kita pakai 1. Okey, kanan kiri sana, kanan ke bawah, atas bawah 1. Ini getaran dia, kita pakai 1. Getaran dia tadi kuat sangat, kita kurangkan sikit. Nampak dah ada goyang-goyang sikit. Nampak. Kalau kita naikkan 10, apa jadi? Nampak kamera dia goyang kuat. Mungkin kita pakai 3. Dah ada getaran. Okey, kalau kita tak pakai random, kita matikan, apa jadi? Nampak pokok dia tak goyang. Okey, kalau kita on balik, dia goyang. Okey, faham? Okey, ni pokok dia, pokok 3D. Pokok ranting dia tumbang kan. Kita download dekat Qcell tadi. Ni Qcell, dia ada rumput banyak tadi, macam aku terang tadi. Okey, library, download sini. Ni kalau kita buat filem ke, ni. Okey, barang-barang ni seketul-seketul. Gunung satu, tiang ni satu, floor ni satu, air ni satu, asap ni satu, awan ni satu. Macam-macam ada. Kita buat seketul-seketul, gambar dia macam ni. Nampak? Ini 3D, bukan betul. Okey, 3D. Kita buat cahaya, kita buat tiang, kita buat floor. Kita touch up, dia jadi macam ni. Okey, ini Cinema 4D ni polygon dia, 3D. Okey, kita tak payah pakai kamera, kita pakai 3D je. Kita pakai 3D Okey, nampak? So kita nak cantikkan video, nampak canggih sikit lah, kita boleh tukar sini. Okey, kita pergi kat kamera, tekan yang merah tu, kita buat depth of field, kita blurkan dia. Nampak? Dia blur. Okey, kalau kita blur lagi, dia lagi blur. Nampak? Cantik? Kita turunkan dia, naikkan sikit. Itu saja, simple.
Kita nak tambah lagi satu pun boleh. Kita file, merge, kita pakai load 0. Ni var A, kita pakai var B. Kita var C ada, var D sampai var L. Kita pakai var H. Okay, kita pakai var H. Open. Okay, mana pokok dia? Mana? Okay, ni pokok dia. Kita drag bawah sikit. Sini. Naik ke atas. Okay, pokok tu putih. Kita drag masuk. Sama je. Kita tak payah buat 2 kali. Nampak? Kita naik atas. Okay, nampak? Cantik. Okay. So random ni kita tak payah ambil dekat sini. Kita pakai file, copy, tekan kat sini, edit, paste. Kita drag masuk je. Pastikan ada anak panah ke bawah. Lepas. Nampak? Bila tekan play, dia macam ni. Nampak? Pokok tu kita ambil dekat Qcell tadi lah. Qcell.com. Ni. Dia rumpai ada. Ada yang bayar, ada free. Macam ni. Seketul-seketul kita buat. Ni 3D ni. 3D. Semua ni 3D. Okay? Bukan pokok betul. Ni 3D. 3D and 3D. Okay, kita nak buat macam ni ke, nak buat macam ni ke, kita punya suka lah. Awak punya suka lah. Kita letak dinosaur. Ada dinosaur. Okay, dia macam ni. Okay, nampak? Okay. Lagi apa tak faham? Kalau kita slowkan, kita pergi effector. String dia, kekuatan dia kita slowkan sikit kepada 11. Tadi 100 turun ke 29. Kita tengok apa jadi. Pokok dia goyang slow. Yang ni pun 29. Yang ni kita pakai 12. Nampak? Pokok dia goyang sikit-sikit. Okay. Setting dia tadi. Animation speed kita naik 200. Kalau kita tekan ni, pokok dia goyang kuat, meruncing. Nampak? Ada setting dia. Kita pakai reset to default. Ni 100. Kalau kita besarkan, dia jadi macam ni. Nampak pokok baku pakis. Kalau kita pakai pose, kita off, dah ada tak? Nampak? Nampak dia macam betul loh. Kita boleh tukar color. Kita pergi, saya pakai sRGB. Kalau kita tukar kepada linear, ni sRGB yang kita pakai ni. So kita tukar kepada linear. Apa color jadi? Ini linear. Memang cantik bro. Memang lawa punya. Linear. Tukar Futura. Ni Futura. Agak terang sikit, macam pukul 8 pagi. Okay, memang cantik. Video memang cantik punya. Memang nice punya. Kalau nak beli pergi dekat Octane, download Octane, dah download, dah bayar sebulan 100, murah je, tak mahal, 118 je. Kalau kita pergi kat Maxon,
Maxon. Kalau kita pergi Maxon, kita download Cinema 4D. Okay. So power komputer, saya pakai power komputer berapa saya macam mana nak tengok power komputer? Saya pakai AMD Ryzen. Saya pakai Ryzen 7. RAM saya 24GB. Saya pakai 4070 Ti, Nvidia GeForce RTX. Okay. RTX graphic card, kena beli graphic card. Grafik nak besar sikit, jangan kecil sangat. Kalau 3090, okay, RAM saya pakai RAM tak tinggi, 24GB. Okay. Kalau Ryzen, kalau pakai apa, chip, apa nama dia, aku lupa. Ryzen 7, Ryzen 7 RAM dia 24GB. Graphic card saya pakai 4070 Ti. Okay. Sekarang yang baru 5090 Ti. Okay. Kita buka dekat Nvidia. Kita nak beli apa, dekat Lokyat ada, Lokyat. Lokyat bang, nak graphic card yang besar. Okay. Kalau pakai graphic card yang besar, dia power lah. Macam ni graphic card dia 4070 Ti Nvidia. Okay, dia jadi macam ni. Nampak? Dia nampak betul cantik tu. Memang nice weh. Kalau kita blurkan lagi, dia macam ni. Memang real lah. Memang nampak 3D betul lah. Okay, 3D. Ini 3D. Okay. Okay. Apa lagi? Okay, dia ada light. Object light. Light. Ada lampu. Dia terang kan. Object light dia macam ni. Ni lampu dia. Nampak dia ada cahaya. Kalau kita padam, dia gelap. Nampak? Kalau kita padam, tengok ni, ni ada cahaya. Bila kita padam, dia tak ada cahaya. Okay. Kalau kita buat malam, power, kita on light, nampak? Dia jadi macam ni. Mungkin pukul 6 petang ke 6 pagi ke. Okay. Kita boleh tukar cahaya macam-macam kita boleh buat dekat hotel ni. Okey, ni Futura 100. Kalau kita pakai Gold 100, apa jadi? Nampak dia gelap sikit. Kita off camera, dia gelap, dia naikkan power. Dia macam ni. Kalau kita pakai Futura tadi 100, dia jadi macam ni. Kalau kita pakai Aventric 400, dia jadi macam ni. Petang, dah pukul 5.30 ke, awal pagi ke. Ada banyak tu Futura tu, gamma sampai gamma, dia ada linear. Ni macam ni linear. Kita rotate sini boleh. Kita rotate sini. Dia gelap, kita pakai cahaya. So kita ejar cahaya ni lagi. Cahaya tu jauh sangat, kita dekat kan. Dia jadi macam ni. Mana kamera tadi kita on balik. Kita dekat sini. Dah ada cahaya, okey. So cahaya dia nampak buruk, kita naikkan lagi, kita adjust sikit. Okey. Bila kita on kamera, kita rotate dekat sikit, dia jadi macam ni. Kan? Dia jadi macam ni. Tak apa lawa, menyeramkan. Kalau kita buat cerita hantu memang seram lah. So, pokok dia dekat batu ni lah. Okay, kita nak buat colour apa? Saya suka colour ni tadi lah. Kita ada matrix zoom. Nampak?
Max zoom. Okay, kita close light. Dia di sini. Nampak real lah. Memang lawa punya. Okay, apa lagi nak belajar? Kita ini rotation Y. Ke atas, ke bawah balik. Reset to default. Kita boleh tukar tempat. Kita nak kat sini ke, atas batu ni ke. Kita boleh tukar power. Ni power dia tadi. Okay, kalau kita on light lagi terang. Okay, kita boleh buat malam, petang, siang, semua boleh. Terangkan sikit. Nampak? Dia jadi macam ni. Kalau full light, kita off, dia gelap. On light, dia jadi macam ni. Kita off light, nampak? Kita naikkan power, jadi macam ni. Okay, cantik. Okay, ni pose. Kalau kita padam, on. Ada apa? Okay, kamera tadi tu, kalau kita macam ni, dia tak blur. Kita naikkan aperture, tak berapa cantik kan. Kita blur sikit. Blur lagi. Jadi macam ni. Kita naik atas, buat segi ni, tolak atas. Kita pusing sikit. Lawa bro, memang cantik. Ini 3D. Okay, 3D. Ini pokok 3D model. Okay, real 3D. Okay, ni nampak. Pada 5 bulan 1 aku bersiap sedia untuk memancing di bagan lalang di Sepang, Selangor. Nama dia glare power. Kita naikkan glare power, turunkan sikit. Okay. Menikmati alam semula jadi. Memang menyenangkan. Kita menikmati alam semula jadi. Dia ada 5. Dia punya ni ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak nampak. Kita pakai 3 lah. Okay, sini cukup. So setting apa lagi? Hari semakin cerah. Aku perlu siap sedia untuk memancing. 0, 2. Belum tiba untuk ketika kita ini. nak blurkan dia. Blur, okay? Nak blurkan dia. Nampak? Okay, barang ni kau install Cinema 4D Octane Render. Okay? Cinema 4D. Banyak bot yang dah karam dekat sini. So entah apa yang terjadi. Cinema 4D tu kau download tau. Rosak. Download Cinema 4D. Tak pun kau beli kat Shopee. Okey, harga dia RM3.50. Kalau original mahal, dalam 400. Okey, kau download ni, dah download, kau install lah. Install, dah open Cinema 4D. Dia macam Premiere Pro lah. Macam Premiere Pro, macam After Effect. Okey, ketika Faizal sampai dia terus Pro yang selalu kau edit video tu kan. Kadang edit video pakai telefon. Okey, dia tak boleh pakai telefon, dia kena pakai PC. Sama je. After Effect pun ada apa? Ada new solid. Okey. Dia pun ada 3D, element 3D.
The scene setup. Nampak 3D dia. Dia ada bangunan, dia ada peluru. Kalau kita nak buat cerita perang, cerita tembak-tembak, termasuk aja. Nampak peluru, pepandu. Kita kena adjust lah ni setting dia ni. Okey, apa lagi? Mana jet? Aku cari jet. Dia ada bola 3D. Okey. Kalau kita cari jet, mana jet? Jet sky. Kita pakai jet. Ni jet dia, jet 3D. Yang kau tengok tu bukan betul 3D je. Okey, CGI. Okey, dia menggunakan CGI. Aku dan Faizal perlu menuju ke destinasi iaitu dekat Boya Hijau. Boya Hijau iaitu laluan untuk kapal, di Bagan Lalang. Memang cantik sungai di Bagan Lalang. Pemandangannya yang cukup indah, air yang jernih. Okey, macam mana nak adjust? Nampak ni file dia. Okay, aku mula mencari umpan ikan yang kecil seperti tamban dan selah untuk dibuat umpan. Glare power, blur ni tadi kita blur sikit. Scale. Ini apa ni? Spread start. Okey, nampak? Nampak? Kita adjust lah. Saya pakai cahaya dia, nampak. Okey, optical flare, lens flare. Okey, lens flare. Kalau kita on dia ada oleng-oleng, kepala pun dah pening. On dia ada. Okey, macam dia lah. Memang cantik tu, memang lawa. Okey, faham? Okey, sampai sini saja. Kalau kita nak render, save, kita tukar kepada AVI. Nama file dia hari pada masa itu sungguh panas. Aku dah terasa bahannya. Kita download, kita save file, dah save. Output dia kita tukar kepada all frame. Okey, 0 to 90 kita naikkan sikit kepada 159. Okey, tolak aja. Tolak, kita tekan play. Dia jadi macam ni. Blur dia kuat sangat. Kita kurangkan sikit blur dia. Macam ni. Kita play, tekan sikit. Kita boleh sesi mencari ikan kecil memang banyak di sini. Hingga banyaknya beribu-ribu ekor seperti ikan tamban, selah dan cencaru. Okey, lepas tu kita render. Hati gembira banyak ikan dinaikkan, seperti selah dan tamban. Aku cukup gembira pada masa itu. Ini 3D bukan pokok betul tau. Kalau nak tunggu jam render lama, 9:30 pagi. Dari kosong sampai ikan ke kecil 159. Kita gunakan auto render. Okey, seperti selah dan tamban. Dia render, nampak? Dia render. Dia bagi nampak gambar tu betul, supaya gambar tu jadi macam ni. Jadi macam ni. Nampak? Jadi macam ni. Okey, 3D model. Lepas tu kita pergi dekat Premiere Pro. Dia dah habis render belum? Cuma ikan besar yang belum kelihatan. Sini aku perlu memburu ikan yang lebih besar seperti talang, jenahak. Okey, ni ikan sniper atau ikan pelagik yang lain. Adakah aku berjaya? Kat sini. Mana file tadi? Buat masa ini aku cuma melayan ikan kecil-kecil dahulu. Kita drag masuk sini.
Okey, kita dah masuk. Misi Apollo diteruskan. Kita right Aku click, masih belum scale, mencuba mencari ikan yang besar. scale to frame size. Okey, dia jadi macam ni. Kita nak buat apa ni dekat Premiere Pro? Kita buat bunyi bunyi. Kita buat sound dia. Kita pergi dekat sound dia. Wine. Kita buat bunyi, okey? Kita buat bunyi. Jam menunjukkan Tekan ni right click, 9 pagi. tekan link, kita drag masuk. So bunyi dia macam ni. Okey, bunyi angin. Bunyi. Okey, sampai situ saja. Ini yang kita buat baru. Nampak? Dia akan render. Okey geng, sampai situ saja. Okey, faham? Bila kita tengok dah hilang. Okey, 3D. Okey, cara-cara buat 3D. Ini ESR, ini 3D model, ini 3D model. Okey, real 3D. Nampak real lah. Memang cantik, memang nice ni. Okey, dia ada kamera blur. Nampak blur. Ni ada cahaya matahari, ada blur kamera. Okey, kita tunggu kejap. Kita nak tengok apa hasil dia. Boleh, kita tunggu kejap. Ni tengah jalan ni sikit. Dia kalau render laju, Octane kalau render laju, Octane render. Okey, Aku mula mencuba mencari render. ikan yang besar, Ni Octane, seperti kerapu, jenahak atau talang. tadi tadi. Aku hanya melakukan umpan dan batu Bila ladu dia yang besar. render, dah letak Air colour lebih semua. laju. Tekan Octane ni, dia tukar, kita tekan live view window. Tekan. Nanti dia keluar. Dia tak keluar lagi. Okey ni, macam cerita cowboy kan. Ada kereta lalu. Setelah 2 jam ada kereta menanti, yang asap-asap kan. ikan kelibat besar belum lalu. timbul. Aku mula rasa derita dan sakit kerana hari cuaca yang panas. 3D Aku berteduh sedikit Pokok menunggu kelibat yang 3D, besar. okey. Seperti apa yang aku impikan, seperti ikan talang dan kerapu. Mungkin jenahak yang besar. Ada sikit lagi berapa second lagi. Okey. Dia kalau render laju nampak. Dia render. Untuk 3D kita gunakan Octane render. Kita tak pakai Cinema 4D Hari semakin render. panas. Bahar mula merasa Cinema 4D render. ramai pemancing Render juga dia yang tak mancing real, di sini tak berapa seperti bagus. bot yang lain. Okey. Aku reda saja apa yang terjadi. Dah siap render. Lutut aku dah mula merah Siap dan render, sakit. terpangkah je. Berit rasanya. Okey, file dia kat mana? Aku harus mencuba. Adakah aku File dia. berjaya mendapat ikan yang lebih besar? Saya dah Misi ini Apollo dah file dia tadi. telah selesai. Aku harus Nampak? mencari ikan lebih besar. The file scale frame size. So menjadi macam ni. Nampak? Okey. Pokok dia macam ni, gambar dia macam ni lah, video dia 3D. Kita buat sound. Ni lah pokok dia tadi. Pokok paku pakis. Pokok paku pakis lah ni. Okey. Ni scene 2. Tak apa bagus. Okey.
Okey, kalau kita buat movie, kita buat filem, boleh buat. Masih menunggu kelibat yang lebih besar. Aku mula tertanya-tanya di mana ikan. Umpan tambahan hidup dilabuhkan, masih tiada ragutan. Aku hanya menunggu mengair menaik dan macam-macam usaha telah aku lakukan. Badan agak letih dan penat. Dia. Aku ambil tumbang laju window terenda. Mungkin kerana cuaca sangat panas. Okey. Ini pun kadang-kadang berat juga. Okey, dia ada saya pakai ni dah lagi 21 hari day left. 21 hari day left. 21 hari day left, maksudnya lagi 21 hari. Saya dah pakai ni dah 9 hari. Dia bagi 34 hari tau. Dia tak bagi 30 hari. Sebab kita saya sewa ni untuk pakai 1 bulan. Okey. Kadang bosan menunggu ikan yang besar, aku mula main Apollo kembali, mencari tamban yang banyak. Okey, faham. Jadikan umpan. Ini secara basic, okey, secara mula. Secara kita nak buat satu benda objek, satu benda pokok 3D dekat cinema 4D. Okey, macam inilah setting dia tadi. Pokok dia kita pergi kat Qcell cinema 4D, okey, auto render. Bila kita install, kita masuk file merge. Kita drag masuk je. Kalau kita buat lagi sekali, mana pokok dia tadi, kita boleh banyak-banyak. Kita tolak je tu sampai sini, untuk sini kita drag je, drag sini. So kita pakai auto render. Auto render nampak, kita drag ke belakang jadi macam ni. Okey, faham. Kita edit, copy, tekan ni, edit, paste. Oh bullshit, salah. Tekan ni, edit, copy, edit, paste. Tolak masuk, dia goyang. Kalau jauh sangat tak suka. Kita tengok apa visual kita nak tengok. Katakan ada orang duduk sini ke, ada pokok ke, kita buat cerita apa kita punya suka lah. Tengok visual setting macam mana tu semua kena belajar lah. Bukan belajar lah, ikut awak punya suka lah, skill lah. Awak punya skill power ke tak power. Okay, kita blur kamera lagi. Tak susah sangat lah, simple lah. Nampak dia ada blur kamera. Nampak? Kalau kita low camera, kita high camera, kita play. Ini 3D, pokok 3D. Okay, kita buat dia punya environment. Okay, supaya video tu lebih cantik. Kau faham? Okay, sampai sini saja. Nanti kita belajar.